Oh, ngam-ngam, cun-cun. Cantik ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni kita nak sambung part 2. Kita nak tukar handle Ziho. Owner nak handle, nak cutting-cutting macam ni. Dia tak nak pakai ada kepala. Sebab dia ada tengok dekat Vietnam ni buat memang nice. So, kita buat juga. Lepas tu, kalau saya tengok ni, yang ni dia tak payah pakai special shaft. Special shaft macam apa? Apa dah sasul-sasul lah ni. Puasa. Dia tak payah pakai special shaft macam dia. Dia pendek je. Ini dia pendek. So boleh pakai shaft pendek ni. So tak payah pakai shaft panjang lah. Okay. Saya nak buka sekejap. Alright. Okay. Hasil tu lumus. Kita dah buat dah. Tapak dia kena buat lain ni. Tidak tak lock handle. Okay. Dah settle. Lagi nak pasang balik. Aku buat sikit lagi video. Tengok kita nak pasang. Projek Ziho ni banyak lagi ni. Ini handle, fork, arm, absorber. Semua tu nanti buat. Okay. Semua pasang sekejap. Alright. Okay. Sekarang kita dah buat dah tapak dia. Okay. Dia boleh lock kunci. Ni. Kita pasang balik. Okay. Nanti saya akan buat video. Buat video sikit lah. Kita nak pasang crown apa semua kan. Banyak lagi ni. Ni nanti fork lagi nak buat. Sweet arm, absorber. Ni nak upgrade. Okay. Sekejap, sambung dulu. Sekejap lagi kita tengok dia punya keputusan akhir. Alright. Okay. Kita pasang. Okay, handle boleh lock. Ngam-ngam, cun-cun. Cantik. Okay, ni nak kena korek dulu. Sebab yang ni dia kecil. Ini datang 28. Handle datang 31.8. 32. Lebih kurang lah. Kalau macam ni, ini kita dah buat. Yang ni kita dah korek. So dia cantik lah, dah terletak ngam-ngam. Ini motor ni baru ni. Baru ambil tadi. Baru sangat ambil. Tapi ni owner nak rasa dulu standard. So kita pasang aksesori dulu. Siap pasang aksesori semua. Malam ni kita hantar tu lah. Ada nak settle lah. Tu lah. Okay, lepas buka kot baru sambung. Oh letih tu. Puasa. Yang ni kita settlekan dulu. Handle Ziho ni. Dia nak buka meter dia. Nak pasang semua. Fork nak buat je. Nak buat arm je. Nak korek dulu ni. Okay. Lagi kita sambung. Sekejap ya. Okay, dah siap pasang dah. Ini tak pasang habis lagi sebab kita nak buka balik nanti. Set dulu, meter dah masuk. Handle. Gap pun, ngam-ngam, cun-cun. Cantik ni. Ni wiring ni saya nak tambah sikit. Sebab kalau tak dia tergantung kat dalam ni, tak cantik. Saya nak tambah sikit, biar duduk dalam, kemas lah. Kita yang penting kemas. Untuk NFC dia, saya dah alih tempat. Itu NFC asal duduk dalam meter. Kita buka meter dah, kita alih tempat. So NFC boleh pakai balik. Okay. Rasa ni je kot. Ni je untuk video part handle ni. Tapi jangan risau, kita akan sambung juga. Kita akan buat untuk fork, arm, absorber ni semua. Semua ni saya akan buat dekat video yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum.